Inna salata imaduddin wa ajallu mabani al-Islam al-khams ba'da syahadatain. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Sembahyang 5 waktu ni tiang agama. Macam mana di negara Arab sana boleh datang cerita sembahyang ni tiang agama, sedangkan rumah orang-orang Arab dia tak ada tiang. Rumah orang Arab ni tak ada tiang. Zaman sekarang ada lah. Zaman dulu dia susun batu bata, tanah liat, apa-apa jenis tanah dia bagi keras. Rumah mereka ni bentuk 4 segi kotak. Dia tak ada bunga macam kita sebab tak ada hujan. Atas rumah dia lepir je, boleh naik atas tu duduk baca Quran malam-malam. Jadi macam mana orang Arab nak faham cerita pasal tiang? Sedangkan mereka tak guna tiang. Sebenarnya mereka tengok kemah. Tiang kemah. Jadi sembahyang ni macam tiang kemah. Kalau tiang kemah utama tu tak ada, kemah tu tak boleh dibangkitkan. Tak boleh didirikan. Orang Badui, orang yang datang mengerjakan haji di Mekah, mereka ni guna kemah. Jadi sembahyang Islam, agama kita pun macam tu juga. Kalau sembahyang tu kita dah tinggal, tak ada tiang dia, kemah tak boleh diri, agama tak boleh diri. Nanti kita tengok tuan kitab ni dia akan kata siapa tak sembahyang ni seolah-olah tak ada agama. Tak sembahyang seolah-olah tak ada agama. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam 5 perkara, yang paling besar sekali mengucap. Lepas daripada mengucap, yang terbesar ialah sembahyang. Nak menunjukkan kepentingan sembahyang. Wa mahalluha minad din mahallur ra' minal jasadi fakama annahu la hayat liman la ra' lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbar. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Sembahyang ni kalau dibandingkan dengan tubuh manusia, dia seumpama kepala. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Dah tak ada kepala, apa guna lagi? Tak ada tangan, hidup lagi, ada guna. Tak ada kaki, hidup lagi, ada guna. Tak ada pinggang ke bawah pun ada orang hidup juga. Tapi bila kata tak ada kepala, orang ni tak hidup dah, tak ada guna. Jadi sembahyang ni kepada agama ni seolah-olah kepala kepada badan. Bila tak ada sembahyang, tak ada agama. Itu cerita dah. Tak ada sembahyang, tak adalah agama. Tak ada kepala, manusia mati. Badan dah tak guna. Tak ada sembahyang, tak ada guna agama. Maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang. Kata tuan kita, Tuan Syekh Dr. Fatani, siapa tak sembahyang ni tak ada agama. Demikian telah datang beberapa hadis Nabi. Maksudnya setakat itu saja kot. Kita ulanglah ringkas lalu. Yang pertama tadi, tuan kita menceritakan sembahyang ini ialah jalan orang-orang yang bertakwa. Sesiapa yang tidak mendirikan sembahyang yang lengkap, maka dia tidak termasuklah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Itulah rugi dia. Yang kedua, ibadah sembahyang ini ialah penyejuk mata hati, penyejuk batin, penyejuk rohani Nabi Muhammad. Dan kita pun sepatutnya sembahyang ni penyejuk kepada diri kita. Kalau kita rasa sedap di sembahyang tu, maksud dia penyejuknya tu. Tapi bila sampai waktu sembahyang kita rasa rimah. Rasa rimah nak kena sembahyang lagi, yang tu dia tak jadi penyejuk mata hati. Yang ketiga, bagi orang-orang yang cintakan kepada Allah, ibadah sembahyang itu sendiri sudah jadi syurga di dunia. Sembahyang tu bagi dia dah rasa syurga dah. Sebab sampaikan ada wali Allah, dia mohon kepada Tuhan supaya dapat sembahyang di dalam kubur. Dan doa dia dimakbulkan. Punya seronok sembahyang.
Kemudian tuan kita juga berpesan yang bagi kita faham tentang isi kitab ni